Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Datin dan juga pihak Dato' Pauli kerana telah menjadukan sumbangan kepada keluarga-keluarga asnaf di Dun Kinara. Ini merupakan satu program yang cukup bermakna kerana sempena bulan Ramadan ni saya rasa yang penting sekali adalah bagi yang mampu bantu yang perlu. Jadi saya berharap program seperti macam ni dapat diteruskan oleh pihak-pihak yang berbeza supaya kita dapat bersama-sama mewujudkan satu masyarakat yang lebih harmoni dan lebih inklusif. Okey, hari ini amat bersahatilah dan terima kasih, syukur kerana program ni dapat disalurkan dengan lancar. Yes, betul. Dengan lancar dan okey, pihak kami berdoa dan berharap program ni bukannya berlaku dan laksana pada hari ini saja. Manakala okey, program ni pihak kami bersama-sama berharap akan berusaha okey mengadakan program yang macam ni setiap tahun dan berulang kali. Tim yang Tunggal-Tunggaan Melayu sebanyak lebih kurang 60 orang. 60 orang okey, dan pihak kami akan usahalah pada tahun depan tu okey kita punya target okey mungkin 200 orang, 300 orang terpulang kita kita berdua.